Hai dan salam sejahtera. Welcome to episod pertama of Unify Sembang Bola. Hari ini bersama saya ada dua tetamu khas, legend bola sepak tanah air kita. First we have Nur Syahrul, also known as Mat Yo. Ya, betul. Masih ingat correct ni? Mat Yo. Betul. And we also have Mahali with me here. Dua-dua sangat-sangat handsome, dua-dua sangat-sangat berbakat. Masih main bola sepak tak? Main juga. Masih main Penyerang, penyerang. defender. Tu kan nak suruh main defend pun boleh. Wow. Dia tak ada tempat. Yeah, Kalau main defend. someone needs to. Dua-dua kena stay employed. So each person dapat satu role je. Dan saya pula Ravi, host anda untuk Sembang Bola hari ini. Hari ini kita akan bercakap tentang pelbagai aksi in the Piala Dunia, all the drama, all the pelbagai cerita menarik sepanjang episod ni. So the World Cup is going on sekarang kan? Betul. So apakah pendapat korang so far? Like what do you think is your general opinion? Okay, untuk World Cup kali ni saya tengok banyak tim yang buat kejutan khususnya dalam grouping maupun 16 pasukan. Saya tengok sebelum perlawanan Piala Dunia bermula, saya pilih yang host. Mungkin akan pergi jauh macam contoh Mexico semua. Okay. Dan bila saya dah start tengok game by game, saya tengok wah, ini mungkin ada yang tim yang no expectation untuk saya. Tak boleh pergi jauh saya cakap kan. But ada satu kejutan surprise untuk saya macam Jerman, Holland, Belanda. Diorang kalah awal kan. Yeah. Jadi saya itu macam sedikit kecewa lah. Kenapa saya cakap macam tu? Game plan diorang tadi. Game plan memang game standard Argentina, Morocco semua diorang punya game plan. Tapi mungkin diorang kalah dengan di peringkat penalti. Yeah. So extra time tu mungkin diorang tak dapat teruskan untuk pusingan seterusnya. Itu yang saya nampak untuk Piala Dunia kali ini. Dan perlawanan semalam Argentina dengan Egypt pun satu perlawanan yang hebat dan begitu terkejutlah untuk peminat-peminat bola sepak khususnya di Malaysia. Yeah. Dan saya rasa Mahali pun sama. Itulah apa yang kesimpulan untuk Piala Dunia buat masa sekarang. That's a very good answer. Sangat-sangat padat. What about you, Mahali? So macam saya semua game World Cup ni lah saya dah layan dah sampai dah round 16 ni kan. Memang sebelum World Cup bermula ni saya sebenarnya sokong Portugal. Saya nak Portugal tu. Of course lah, saya nak Ronaldo macam menang lah World Cup ni untuk dia punya career punya achievement kan. Especially ini last game dia kan? Last game untuk World Cup. Dan memang bit sad jugalah bila dia kalah dekat round 16 tentang pasukan Spain. So I kena tukar tim lain lah untuk support lepas ni. So boleh kan? I kena tanya sekarang. The first sebelum Piala Dunia bermula, which team were you guys supporting? Sejujurnya macam saya cakap tadi, I choose like host lah Mexico, because mungkin ada advantage bermain di home. But bila I dah start first game I tengok, second game I tengok, actually Brazil pun I tengok mesti tidak boleh pergi jauh. Betul ke? Honestly I cakap, bila I tengok first game, diorang draw kan dengan kalah dengan Norway, draw. Kalau I dah tengok game plan dia, memang tak boleh pergi jauh. Dan betul-betul dia orang tak boleh pergi jauh. Brazil lah, dia dah lost lah dengan dia punya identiti. Kalau sebelum ni kan kita tahu Brazil ni dengan dia punya samba apa semua ni kan. So macam sekarang ni dah agak kurang sikit lah. Very interesting sebab bila I tonton this match semua, I tengok I look at them as like a drama like that. Like this person lose, this person win macam tu. But from your answers bila I dengar korang cakap, I feel like korang tengok bola sepak the match as in like as a player ke or as a fan? Honestly lah, yang question you cakap tadi, I kalau even I tengok EPL ke Spanish Premier, I tak bukan I jenis fan Liverpool, I tengok Liverpool, bukan I jenis macam tu. I suka tengok semua overall. So untuk World Cup ni, honestly I cakap tim macam Morocco dan Argentina, sama England, ini tim semua yang boleh pergi jauh. Mungkin why not mereka akan ke final pun. Tapi pagi tadi I pun dah terkejut, Argentina dah ketinggalan 2-0 cakap. Ini I punya predict pun dah salah nak cakap dia. Suddenly last minute Argentina comeback, dan mungkin I punya pendapat tu betul lah apa yang I pilih. What about you, Mahali? Like, when you watch a game, you pun mesti sebagai bekas pemain, like you look at it from a strategic point of view ke, or do you just watch it like just to like layan je? So macam I lah kan, I bukan sebelum ni kan main bola as a player ataupun kita tengok bola as a fan kan. Macam saya suka tengok macam Mak Yu jugalah. I tengok semua game, dan macam kadang-kadang I suka tengok untuk macam siapa lah player yang akan macam
akan perform lah untuk this World Cup ni kan. Kita macam nak nama-nama baru yang akan naik. Contohnya lepas tu macam kalau macam team tu lah kan, macam Mak Yu tadi dia suka team yang akan buat kejutan, team kecil apa semua. Kalau macam I ni yang lebih suka macam team-team yang besar ni layak ke ni, lepas tu diorang akan bertembung sama sendiri. Jadi macam I nak tengok macam mana kekuatan sebenar team tu. Macam kalau sebelum ni kan Portugal lawan Spain atau Germany lawan Belanda kan. So sekarang ni of course lah dah masuk quarter final dan memang akan tertunggu-tunggu lah nak tengok macam mana game Norway dengan England. Betul. Sebab Norway pun dah tengoklah Haaland macam mana dia score 2 gol kan. So diorang boleh menang dengan Brazil. So lepas ni diorang akan lawan England. So I rasa macam game ni memang akan panas. Okay lah, I rasa better sikit lepas dengar jawapan korang sebab I ingatkan kalau you support one team, you kena support that team je. You kena setia. Because you know, I sekarang coach, as a coach lah juga. Dan untuk bagi I, untuk I akan tengok semua team. So khususnya dari segi tactical, example I tengok Japan punya team, Korea punya team, Asia punya team lah. So macam mana I akan study juga, I learn I punya coaching style. So I akan tengok team-team yang ni semua ni. Sebelum kita mulakan Sembang Bola, a short commercial break, jangan lupa untuk dapatkan Unify FIFA World Cup 2026 Pass hanya RM50 untuk pelanggan Unify TV dan saksikan semua aksi Piala Dunia secara langsung dalam HD hanya di Unify TV. Korang boleh nikmati dalam kualiti terbaik, boleh catch up perlawanan yang terlepas jika korang sibuk atau boleh rewind sewaktu perlawanan live. Jadi tak perlu risau terlepas momen-momen penting pasukan pilihan korang. Kalau belum subscribe, cepat-cepat dapatkan sekarang di unify.com.my/FIFA World Cup 2026 dan jangan lepaskan aksi bola sepak paling dinanti-nantikan dunia. Okay, so setakat ni ada pelbagai drama, pelbagai juicy moments. Tapi one thing that really caught my attention is Morocco's gameplay. A lot of people macam unexpected. Tiba-tiba dia orang macam power sangat. So what do you guys think about Morocco's strategy this time? Untuk I, Morocco play as a team. They work together like very disciplined bila dia orang defending, attacking, dia pergi counter attack dengan very fast, dengan laju. That's why mungkin I tengok one of the best thing Morocco ni memang dia main bila dia pergi attack, dia orang punya quality set pieces maupun combination play memang very effective untuk team seperti macam Morocco ni. Dan setahu saya team Morocco ni Mali, dia orang ni together sama-sama once dia orang umur 20 lagi. Umur 21 main untuk Morocco, dan under 23 play for Morocco. Dan bila dalam seniority pun team yang sama, player yang sama, coaches yang sama, itu salah satu chemistry yang baik dan Morocco dia orang bawa ke Piala Dunia kali ini. So hasilnya tengok sekarang adalah layak ke quarter final World Cup 2026. So in your opinion, Morocco, the reason why they are doing so well sebab dia orang punya teamwork is really chemistry good. very strong. Chemistry. How about like as opposed to Norway? Sebab Norway I feel like dia macam ada satu sole player that's carrying the whole team. So kalau let's say Norway versus Morocco, what do you think is going to happen? Dua-dua tim saya tengok style of play memang akan sama. Kita tengok dia orang bertahan dengan disiplin dan dia orang selalunya dia orang pergi counter attack. Curi-curi lah pergi counter attack untuk mendapatkan gol. Sama juga Egypt. So apabila tim yang seperti Morocco maupun Norway, dia orang ada top striker number 9 seperti Norway, mereka ada Haaland. Dan untuk pasukan Morocco, mereka ada top striker mereka sendiri. Itu salah satu advantage lah untuk sebuah pasukan. Kalau ada pemain-pemain seperti ini, mereka boleh membuat satu kejutan kepada pasukan opponent, khususnya untuk menjadikan gol. What about you, Mahali? What do you think about Morocco? Banyak tadi dia cakap tadi. Tak apa, ulang balik. Tak ada, okay, macam tadi betul lah apa yang Mak Yu cakap tu kan. Memang Morocco ni satu tim yang memang orang kata memang kejutan terbesar lah untuk World Cup ni. Mereka dah pun pergi ke quarter final. Tapi memang next ni memang I pun memang tertunggu-tunggu nak tengok kan. Sebab lepas ni Morocco dia akan lawan bekas juara dunia, iaitu France. Oh ya ke? Juara tahun 2018. So memang quarter final punya match ni memang orang kata ujian sebenar lah untuk Morocco, sama ada kalau diorang betul-betul nak jadi champion ataupun jadi juara dunia. So inilah halangan terbesar lah, mungkin diorang akan menentang pasukan Perancis yang kita tahu Perancis mempunyai pemain hebat seperti Kylian Mbappe, dia ada Dembele. So jadi memang kita tahulah France ni memang
orang kata world class team lah orang kata kan, selain dengan pemain yang diorang ada tu kan. So expectation tu mestilah I nak tengok macam how Morocco bagi saingan, dan kalau diorang boleh menang tu memang world The class. pressure is memang on lah. Tapi pada pendapat, like, do you think they can beat Perancis? Like, do you think the strategy diorang tu sama ke, or is there a difference? Like, You mean Morocco dengan France lah? yeah. Untuk France lagi mobile lah. Diorang France ni bukan pasukan yang selalu yang kerap pergi counter attack. Mereka ada pemain yang khususnya dari segi attacking player mereka memang solid, lengkap untuk pemain Perancis yang seperti pemain Mbappe, Olise, Dembele, Barcola selalu memberi tentangan hebat untuk pertahanan kanan pasukan lawan. Dan saya rasa keempat-empat pemain ini selalu menjadi duri dalam daging lah untuk pasukan opponent. Dan apa yang mereka hasilkan sekarang daripada grouping sampailah mereka layak ke suku akhir, saya tengok pasukan Perancis salah satu calon lah untuk menjadi juara pada Piala Dunia kali ini. Yeah, that's what I think also. I rasa Morocco ni so far, like, everyone's like rooting for them. So dia macam underdog kan, nobody expected. Tapi at the same time, I rasa I nak support Morocco juga sebab everyone, like, France semua orang dah support. So I think kali ni maybe I'm rooting for Morocco ke. What about you guys? Boleh Let's juga. see. Kita Boleh buat prediction awal. Because Morocco pun dia orang punya tactical style of play pun not bad lah. Memang kalau tidak mereka tidak akan sampai ke suku akhir. Cuma dia orang punya lebih bermain sebagai satu pasukan. Saya katakan tadi, pemain-pemain mereka sudah lama bersama. Chemistry tu memang orang cakap memang betul-betul serasi lah. Dan bukan mudah setiap pemain, setiap pasukan untuk mendapatkan chemistry bukan mudah. Apabila Morocco mendapatkan chemistry ini, mereka menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk melayakkan diri ke khususnya dalam suku akhir Piala Dunia kali ini. That's very interesting. So this is something that I never thought about, you know, chemistry antara the team. Betul. Sebab memang semua orang nak terbaik, the best defender, the best striker. Tapi you can get the best of everyone. Tapi the chemistry among the players is like very important. unsure. You betul. know, that's a very interesting thing. So satu lagi yang saya rasa ramai tak sangka is Brazil pula terberjaya. dia orang kalah, tak sampai ke suku akhir. So sebagai pasukan yang sentiasa jadi juara pilihan, like, people really love Brazil, you know. So what do you guys feel about Brazil losing? Ya, untuk I Brazil more to benchmark sajalah, macam nama saja tau. Player memang top world class punya player, tapi bila chemistry tak ada, play as a team tak ada, inilah jadi je. Bila you join satu tournament, you tak ada cukup-cukup chemistry dan bermain sebagai lebih kepada individu. Apabila kita boleh nampak pasukan Brazil bertahan, not bad, tapi apabila attacking, khususnya bila orang masuk attacking third, saya tengok mereka tidak tahu nak buat apa. Combination play tak ada. So final pass mungkin kadang-kadang jadi, kadang-kadang happen, kadang-kadang not. Jadi benda-benda macam ni yang sesebuah pasukan kalau nak pergi jauh. That's why I cakap tadi Brazil bila I tengok first game I dah tahu mereka takkan boleh pergi jauh. Brazil lah itu pun lawan Norway tu dia sebenarnya diorang boleh layak untuk ke next round lah kan. Tapi itulah diorang ada dapat penalti, diorang tak jaringkan gol. And then adalah momen-momen yang mana peluang untuk mereka jaringkan gol tu 1v1, like macam clear chance lah untuk diorang score gol tapi diorang tak score. Then memang kena punish lah bila dah, I think dalam last 20 minit tu bila Haaland score satu gol tu, then Brazil dah memang totally diorang dah panik lah sebab yalah dengan masa ni dah nak habis kan. Dan masuk lagi sebiji Haaland score dah 2-0 tu, I tengok dah confirm lah Brazil bungkus lah. Sebab expectation tu fan-fan khususnya di dunia ni, expectation Brazil layak pergi jauh sudah sangat tinggi lah. Dia tekanan tim Brazil ni. Mungkin pressure sebagai pemain saya pernah alami, mungkin dia orang terlampau pressure dan dapat pula penalti tak convert dan dapat lagi chances tak score. Haaland kill mereka dan mungkin diorang punya semangat dah down. Korang rasa tak maybe this time Brazil macam overconfident sikit? Maybe diorang rasa macam alah Norway je, and then tiba like this giant 7 feet man came out of nowhere. dia Haaland tu dia gol apa tu, bola kat muka orang lepas tu gol kan. Crazy. I think
tim macam Brazil, Argentina, mereka layak untuk confident diorang punya sendiri. Tapi jangan over confident lah. You tahu bila once you datang tournament yang besar macam ni, semua player maupun pasukan expectation tu tidaklah begitu tinggi. Contoh seperti Morocco. Bagi saya Morocco sebuah pasukan underdog lah. Dan bila layak ke Super akhir ni, semua orang buka mata tengok, wah Morocco play. But diorang dekat luar mungkin ada yang tahu, mungkin yang tak tahu, mereka ni daripada dah bermain bersama sudah lebih pada 5 tahun. So chemistry very important. Okay. 5 tahun. So this is just me asking like out of curiosity. So 5 tahun, is that a long time as a football player to be in a game ke, or what's the like the hayat for as a football player? Untuk I, kalau you dah cecah 5 tahun tu should be enough lah untuk one team boleh pergi jauh lah. Contoh kalau kita, contoh di Malaysia, kalau kita main, even I dengan Mali pun kita berapa 3 tahun 4 tahun juga daripada before SEA Games 2009, 2010, 2012, AFF 2014 we play together, you know, chemistry. When I lari, Mali tutup mata pun dia boleh pass kat I. Dia chemistry lah. It takes time to build that chemistry and also kena trust banyak kan. Sebab I rasa kalau I main bola sepak, bukannya I main bola sepak pun, but if I do play, I rasa macam I ada trust issue sangat. I tak nak pass kat kawan saya. I rasa dia tak tahulah, better I buat sendiri je. Dan chemistry lagi satu, bukan dalam padang je. Luar padang pun very important. Itu pun boleh salah satu cetus yang persefahaman tu, chemistry. Contoh macam kita orang tim yang Datuk Kira Jokopa dulu. Bukan kita dalam padang je kita as a kawan, as a teammate. Dekat luar pun kita faham. Dekat luar pun saya tahu Mahali makan apa, favourite apa, saya tahu colour apa semua dia suka, macam tu lah. Ibarat ada contoh macam tu lah. So kita duduk pun bilik pun satu level tu, memang boleh create memang betul-betul hubungan tu rapat lah, like chemistry. Family lah. Like so family. kalau ada pergaduhan or like perselisihan faham during the game, like then how does it translate in like the real life? We are together. You can see contoh example, you tengok Argentina main pagi tadi this morning, you tengok how family they are. You tengok bila satu orang kena ataupun satu orang buat mistake, dia orang cover balik. Bahasa coaches selalunya player, you buat mistake, I cover. I buat mistake, you cover. Dan the prinsip untuk player lah. Tapi Argentina lain. Argentina ni dia main untuk Messi. Dia punya pemain semua tu like macam Messi ni macam dia orang punya king lah. So betul. Dia orang kita akan mati untuk Messi lah macam ni. Dia orang betul-betul nak tolong tim tu dan tolong Messi untuk cipta sejarah lagi lah untuk pasukan Argentina. So memang dia orang akan main mati-matian lah untuk tolong tim Argentina dan juga Messi. Betul. And I rasa macam team for like Argentina where people like Messi is like so, people look up on him so much, even his team player. Korang rasa tak macam Messi tu pressure dia macam mana? Ke like how is it like to be, if let's say from Messi's point of view, how much pressure like when you are untuk in front of the goal? best player like Messi world class player in the world. You tengok diorang pun mungkin Messi, saya rasa mungkin dia pressure, mungkin tak pun ada. Sebab apa, untuk tim Argentina, saya rasa diorang tak perlu pressure pun sebab diorang dah menang World Cup before this kan. So untuk kita pun kalau kita dah champion, expectation tu kalau kita juara, okeylah rezeki lah, kalau kalah pun tak apalah kan. Kalau you minded macam tu mungkin tak boleh pergi jauh, tapi I tengok Argentina ni walaupun dia dah champion World Cup, tapi dia masih lagi that one the passion lah. Passion minat sebagai pemain bola sepak tu mereka tidak putus asa. That's why Argentina comeback this morning sampailah diorang layak ke Super akhir. Karakter pasukan tu lah. Diorang punya eagerness tu nak menang lagi walaupun diorang dah menang kan. Saya tengok dekat seorang-seorang pemain yang main malam tadi. Bayangkan lah, you dah kena 2-0 kan. Kalau I pun sometimes lah, I kalau 2-0 pun I dah macam dah give up lah lagi. Lagi 10 minit je nak habis kan. Tengok diorang, Messi pun macam dah tunduk kan. Tapi dia punya player yang lain kan, semua keep supporting each other kan. Diorang macam believe diorang boleh pergi lagi kan. Diorang try, lepas tu dia kena semangat bila macam 2-0, I rasa macam bila 2-0 ada putus asa macam tak nak lah, tak apalah. Nak tidur je. Sebab kita as a player, kita tengok body language 11 player main, bila diorang bersungguh tu kita boleh nampak. Fast or not fast, nak comeback tak comeback, so boleh nampak lah during game. Itu karakter pasukan lah yang membezakan pasukan Argentina ni, mana diorang tak putus asa dan diorang dapat 3 gol dalam 10 minit terakhir. Itu memang orang kata inilah satu momen yang mengejutkan, dramatik lah. Tak tahu kalau saya main bola pun momen ni pun memang
susah nak dapat lah. Tapi once kalau dapat tu memang something yang memang kita akan ingat lah bila-bila. Macam of course lah malam tadi punya cerita kan, yang pasal Argentina Egypt ni memang semua orang akan bercerita kan macam mana lah. Ada yang kata ref bagi bias lah kata. That's the thing, the drama. Macam saya pun like I don't really keep up with the match, tapi bila I buka Instagram the next page, explore page saya, semua macam drama, referee salah, ini salah, itu salah. Like, everyone's discussing about it. That's one part of football lah. Sebagai footballer, I rasa of course lah sometimes referee ada buat mistake apa semua, tapi tengok pada game tu kan, tengok pada game kualiti pemain ke ataupun kualiti diorang punya jaringan ke apa semua. So semalam memang menampakkan Argentina layak lah. Lebih layak lah. Ada lebih sikit lah untuk pasukan Egypt. Walaupun Egypt, bukanlah kata Egypt berteruk, tapi still kita kena bagi pujian lah untuk Egypt. Diorang bagi tentangan yang sengit untuk pasukan Argentina. They both bagi a really good fight for each other. Betul. So you guys heard it here first from two legend. Okay, jangan gaduh lepas ni. They both deserve, but I think Argentina deserve better. Okay, cop. Before we discuss further, I nak tanya sikit. Pernah tak korang like miss any match? Ada juga miss lah. Kalau game pukul 3, 4 pagi memang sure I tidur dan mengantuk kan. Tapi I nak tengok lah, khususnya game yang pagi tadi punya game Argentina dengan Egypt kan. Of course saya akan nak tengok balik lah untuk perlawanan-perlawanan seperti macam tadi tu. What about you, Mahali? Pernah tak? Pernah. Kadang kita tengah tengok game kan, tiba-tiba kita pergi toilet kan. Then dah gol pula. Tapi jangan risau, because with the catch-up function at Unify TV, korang boleh tonton semua perlawanan sehingga 3 hari selepas siaran asal. Jadi memang tak ada alasan nak terlepas aksi-aksi terbaik Piala Dunia. Okay, lepas habis tengok, bolehlah join sembang dengan kawan-kawan atau follow perbincangan macam kita ni tanpa rasa tertinggal. Jadi pastikan korang layan FIFA World Cup 2026 hanya di Unify TV. Okay, special sikit untuk sembang bola kita hari ni. Kita macam World Cup. Kita ada hydration break. Tengok tak mangkuk-mangkuk ais kat sini. There's one for each of us, teh ais. So kita pun kena tegak dah kering. Cakap banyak pun dah, dah kering sangat. So we need to hydrate ourselves sekarang. Lu ada makan Lu ada makan? Makan, sorry, on the way. Dekat I kena tanya. Kita minum dulu. Kita minum dulu. Okay, jom kita minum. Siap. Ni apa? Shopee? You, mahal dia ada barang ke? You ada bantal. Okay. Wow. Banyak cepat sampai? Wah, berapa bantal? Banyak nak bantal? Lagi selesa. Boleh. Ini I simpan. Okay. I belum minum lagi. Sekejap I minum. Ini manis lah. Lepas ni I rasa I tak boleh main bola sepak. Boleh. Tak ada kaki mah? Boleh. Saya nak tanya sikit Boleh. Is hydration break ni, is it a thing in like football and all? Diorang biasa ada hydration break ke, or is it special here? Selalunya kalau untuk pemain ada hydration break ni, selalunya kita panggil Malaysia ni water break kan. Water break. Selalunya kalau game petang lah. Kalau pukul 4.45 kick off, so then ada water break ataupun hydration break. Panas. Itu satu kebaikan lah untuk pemain. Selalunya tak semestinya hydration break kita minum air. Suddenly coach pun boleh bagi information that time, dan boleh bagi juga mungkin macam power gel, energy food atau apa-apa banana untuk second Hydration break ni boleh makan jugalah. Boleh. Dia makan pisang. Tapi you janganlah makan tunjuk makan macam tu, pandai lah. Kena macam tu lah. Tak boleh makan nasi lah. Makan nasi lah, muntah je. So biasa the hydration break tu dia macam air biasa ke, air glucose, or what water is it? Selalunya air biasa, mineral water macam tu, dan boleh juga you ambil macam air garam ke. Energy drink lah, Gatorade, ORS, semua boleh lah. Depend on body punya masing-masing lah. Mali perlu air lain, saya perlu air lain. I perlu under plus. Okay. Tapi I nak tanya, very curious also lah. Sebab one game set is 90 minutes kan? So kalau nak pergi tandas masa tu, during hydration break boleh pergi tandas? Tak boleh. Tak boleh? Wow. That's gonna be very difficult for me. So memang makan tu macam pisang, fruits like that lah. Betul. Like you guys like suggest like, tapi selalunya kita minum air je lah selalu. Minum air. Energy drink macam tu saja. Because nanti after hydration break berapa minit lagi tinggal ada dah half time. So half time dah boleh makan. So in one match tu berapa hydration break is usually? Sama dengan World Cup sekarang lah. Mungkin first half berapa minit, and then after second half pun ada lagi berapa minit macam tu.
So dia orang kena cepat-cepat minum and hydrate themselves lah macam kita sekarang ni. Tapi kalau tengah kalah tak sukalah hydration break. Itu hydration dari air mata. Betul. Okay, lepas dah hydration break, sekarang mesti dah bertenaga balik kan? Yep. So sekarang kita main game pula. Saya ada prepare game untuk korang. Tapi bukan bola sepak. Okay, sebab kalau main bola sepak, saya pula yang kalah. So saya ada prepare whiteboard untuk korang. Okay. It's on the way. Shopee. Okay, thank you. Shopee delivery. Juga. Thank you. Thank you. Yeah. So game ni simple je. It's very easy. Saya ada 3 soalan. Saya akan tanya soalan. Korang just kena lukis je. Lukis and then tunjukkan I or tunjukkan masing-masing. But you cannot show each other. Masa lukis tu, Lukis apa? itu nanti I bagi soalan. Oh, okay. Based on the question. Okay. So korang lukis je and then tunjukkan I and then kena explain. Korang kena explain Okay. what is the drawing. Okay. I just bagi reaction je. That's the game. Okay. Yeah. Okay, soalan pertama. Lukis siapa GOAT bola sepak bagi korang? Sekarang sudah start. Dah start? Okay. Dah start. Lukis Tak siapa ada goat? jawab pertanyaan. Okay. Siapa goat Siapa GOAT? Ayo. Okay. 20, 19, 18, 10. Ada timer ke? Timer lah? No timer. Okay lah. Ini apa? Oh. Ini senang I nak teka. Oh, you boleh tengok kan? I boleh tengok. Sepatutnya I tak boleh. referee mah. Okay. Tak apa. I tak tengok. Okay. Apa tadi? GOAT bola sepak? GOAT bola sepak. Kenapa senyum? Ni tiba-tiba kami... Tapi kalau you dah nampak tadi I buat macam ni, you faham lah siapa menang Saya tahu. Okay. Okay, boleh reveal lah. Okay, boleh reveal to the camera sekarang. Saya belum tengok. Okay. You boleh tengok, you boleh tengok. Tak boleh tengok. I nak tengok sekarang. Now I nak tengok. Okay. Oh, ini Messi. Okay. Messi baju dia Argentina lah 10. Argentina. Oh. This side. This. So Messi is the GOAT for you lah. Ya. Kenapa Messi GOAT? Bukan sebab I pilih Messi ni bukan sebab game tadi I dah minat Messi daripada since I play for Kelantan lagi. Wow. 2009 lagi. 2009. So Yeah. Messi is like dah Lama bermain. So I tengok juga dia punya karakter, style of play. So I minat. So I follow dia orang, selalu tengok YouTube. So nanti bila once I main, once I play, I akan tiru lah dia punya aksi-aksi. So ada yang jadi juga I buat boleh dapat skor apa semua. So itu one of my strategy lah. Okay. What about you, Mahali? Lama Macam ni. Picasso pula. So boleh tengok Ya, I takut pula. Okay, yes. Is it the same one? Sama? Tak, itu ke lah. Ini Messi kan tadi ada nombor 10 juga. Messi juga. Ni Messi jersey 10, ni ada 2 bintang, 2 kali dia menang World Cup. 2 kali dia menang World Cup, that's why 2 bintang. Susah kan you tak tahu siapa kan. Susah you nak tahu siapa kan. Betul. I senang kan. You tak tahu kan. Ya, betul. Kalau letak nombor je, maybe I can. 0 So, maksudnya this jersey, their number is always the same lah. Yes. Dia tak tukar nombor. Kalau I tak suka nombor I? Macam Messi, dia mula-mula dia main untuk Barcelona dia pakai jersey nombor 19. Oh. So I tahulah. Tapi they cannot choose their number lah. Yeah. Is there a meaning to their number? Untuk as a footballer memang ada meaning dan very important lah untuk every player. So I boleh Ali ada nombor luck dia, I ada nombor luck. So I boleh pilih mana-mana nombor. You ikut lah. Up to You you punya lah. favourite number berapa? 6-7. Jersey lah. Okay, soalan kedua. Okay. Setakat ni memang banyak kejutan yang berlaku. Lukiskan logo pasukan yang paling mengejutkan korang sepanjang tournament ini. Logo maksud logo team. Logo team. Okay. Logo team Senang je tu. Boleh tunjuk lah? Nanti dah lah. lukis? Saya nak tunjuk kat kamera. Oh, okay. Mahal dia tengok logo dah 5 hari dia hafal logo ni. Last logo Unify Macam pula. mana? Dah lukis? Dah. Betul? Dah, cepat Pisang je. Amali. Logo team Okay. I tahu. Jangan sama. Aduh. Sibuk lah Amali. Ada masa lagi kan? Ada masa 20 saat lagi. Ini apa ni? Sekarang I took a peek tapi I tak tahu I boleh teka ke tak. This is quite difficult to be honest. Easy lah. Easy. Logo pasukan tau. Logo pasukan. You tengok World Cup kan, mesti boleh teka. I tengok tapi Logo lah ni. Okay.
Okay, I boleh teka. I rasa senang. Senang kan? Senang. Okay, shall we Senang reveal? and creative, right? Very creative. Okay, I rasa korang boleh tunjuk kat kamera. Okay. Okay, sekarang I nak teka. Okay. Ini bendera Turki. ini bukan Turki. Turki dalam World Cup. Turki World Cup. Turki ini Turki kan? Tapi bukan Turki lah. Ini bukan Turki. Ini chicken like France lah. Chicken like France. Ya, Kenapa France. chicken macam France? Benchmark lah. Trademark. France Punya team dia ada logo. dia ada ayam. Ada yang. Yeah. Betul. Ya. I didn't know this. Ya. Wow. Yeah. Okay, sorry. Ini star. Cik, ini pun tak boleh. Kata team yang paling mengejutkan dekat World Cup. Ini what team is it? Is it China? China tak main World Cup. China in World Cup. Tadi baru kita bincang tadi. Argentina. No. Kita bincang. Yes. Brazil. No, lagi. Brazil, Argentina. Morocco. Yeah. Is this Morocco? Yeah, Morocco punya. Sorry guys, I see the play. I don't see the flag. That's not a logo. It's flag. Ini flag diorang ke? Kalah. Oh, sorry. 2-0 ah. Saya only support Norway je. I tengok Norway flag, I tahu. Haaland sajalah. Haaland. Minat rambut dia lah. Ya? Rambut dia. Ya, saya suka rambut dia. Dia punya scrunchie selalu match dengan baju dia. Ya. Ya, okay. Last question. Okay. Lukis emoji yang menggambarkan pasukan pilihan korang setakat ni. Like what's your team that you support so far? So, Okay. an emoji. Bukan logo, bukan flag tau. Emoji. Emoji team yang kita support lah. Yeah. Emoji ya. Good. Based on the emoji, maybe I can try to guess. Dah siap? Ini baik ni. Macam cikgu pula sekarang. Emoji ya. Cepat dah siap? Dah siap dah. Wow. That's so Emoji fast. kan. Ya, emoji. Saya selalu guna emoji ni. Oh. Okay. Terima. Okay. Tapi tak tahu maksud dia apa. Tapi the emoji kena melambangkan the pasukan that you support. Yes. Okay. Okay. Belum ada maksud. Jangan tengok tadi. Boleh lah. Menang free. Okay. So sekarang boleh tunjuk kat kamera. Wait, this is so easy. Sama macam tadi. Ini Messi kan? Ya, betul. Tapi Messi ada janggut ke? Ada sikit. Ada jambang-jambang sikit lah. Ke saya Messi? Saya lah. Ini I tahu. Morocco. Bukan. Ada 2 bintang. Tadi satu bintang Morocco. Tak, ni emoji macam surprise lah. Macam tengah wow kan untuk team yang kita support. So macam ada bintang-bintang. Tapi 2 star. So Argentina lah. Yeah. Tadi you cakap Argentina ada 2 World Cup man. Betul. Macam ada clue yang bagi kan. Ya betul. So conclusion hari ni saya lah pemenang. Okay, sekarang kita nak masuk quarter final match preview. Okay? Okay. There's a lot of drama that happened so far. Ya. And I think Morocco memang tengah on fire sekarang. Betul. Pada pendapat korang, Ya. should Morocco be afraid of Perancis or should Perancis be afraid of Morocco? I think dua-dua pasukan pun berhati-hatilah. Dua-dua kena berhati-hati. Ya, berhati-hatilah sebab kedua-dua pasukan ni masing-masing ada dia punya kelebihan. France ada dia punya kelebihan, Morocco ada dia punya strategi dan kelebihan mereka. Saya rasa game yang menarik untuk kita tonton perlawanan suku akhir France menentang Morocco nanti. Dan pemain-pemain yang mengidolakan pun saya pun ada sana seperti macam Mbappe dan kalau Morocco kita selalu ingatkan Hakimi lah playmaker, captain mereka dan itu yang buat saya lagi lebih menarik lah nak tengok game quarter final ni Morocco menentang Perancis. What about you, Mahali? I nak tengok of course lah ni Norway England. Norway, England, Yes. sama. I'm really excited for that sebab I cannot wait to see what this giant is going to do this time. Sebab dua-dua team ni pun kita tahu lah. Ya. Macam ramai pemain yang main dekat EPL like, macam Haaland pun main Manchester City kan dekat situ dan mostly player England ni semua main dekat EPL. Jadi dua-dua ni mesti akan bagi fight yang kau-kau lah dan siapa dia yang akan lebih hebat untuk perlawanan tu nanti. Tapi untuk saya 4 game ni memang menarik lah kita tonton, bukan hanya 1 game, 2 game. 4 game saya tengok memang tough team. Very intense. Susah nak agak lah siapa yang akan pergi ke semi final. Tapi
bau-bau tu kita boleh dapat baca lah siapa yang boleh. Spain Belgium lagi. Ya, Spain Belgium. Kita susah nak predict lah siapa yang pergi ke semifinal. Tapi kita depend on game, mungkin half an hour punya game atau 45, so kita mungkin boleh agak-agak lah decide siapa yang akan pergi, itu saja. Spain ni punya statistik sepanjang zona World Cup ni, dia orang tak bolos lagi tau Spain. Oh, Ya. Spain, Belgium. Spain ni, tim Spain ni sampai ke now quarter final ni dia tak pernah bolos lagi. Tak pernah bolos. Bolos. Yeah. Bolos. Concede goal. Goal concede. Oh. Like daripada grouping hari tu dia orang draw 0-0, dia menang 2-0, menang 3-0, and then menang 1-0. Lebih kurang macam tu lah, dia orang tak pernah dibolosi. Belum Wow. concede. So memang it's all like clean win macam tu Yeah, lah. macam, yes. Wow, that's really scary actually. So memang Belgium pun mesti akan risau jugalah kalau About lawan statistik Spain. lah. Yeah. About statistik, Spain memang defending memang dia orang power lah kalau apa yang kita tengok statistik. So in your opinion, you rasa yang mana akan jadi paling banyak drama? Paling banyak dah contoh macam game pagi tadi lah. Argentina dengan Egypt lah macam tu lah. Yeah. I think susah nak agak lah. Mungkin England Norway pun fight juga I tengok. England Norway pun fight. Mungkin Norway ada dia punya senjata mereka apabila mereka pergi counter attack, mereka defend, mereka terus hantar bola kepada Haaland dan pemain-pemain lain support. Itu senjata Norway lah saya tengok. Dan untuk pasukan England mereka ada pemain-pemain sayap yang lincah lah, yang nipi untuk membunuh pihak lawan mereka. Ada pemain yang legend mereka, kapten mereka yang telah menjadikan gol selaku penjara terbanyak pasukan. Itu salah satu tunjang utama lah untuk pasukan England. Wow. And actually I have a question for Mahali sebab you're a defender kan? Yep. So as a defender, when a giant man macam Haaland datang nak strike, how do you tackle that sebab dia sangat besar kan? So in the field, what is your feeling and how do you macam someone so giant and so wild and aggressive, how do you tackle that kind of players? Player ni memang kalau besar as me kalau I dulu kan macam defender kan, memang I akan sentiasa macam tight marking lah. Lagi macam lagi besar macam Haaland kan, walaupun maybe dia akan lebih tinggi kan, tapi once kalau bola belum sampai pun I akan bagi physical contact sikit, bagi dia macam dia tak selesa lah, macam tu kacau, provoke. Bagi physical contact tu maksudnya macam use elbow ke? Use body contact lah macam tu. contoh macam I kalau coaching punya department coaching wise, kita tengok kalau defending punya principle, selalunya kalau striker ni laju besar, speed dia memang very fast, so kita akan mark dia jarak sikit lah. Mungkin kita tak mark betul-betul rapat, mungkin kita, because kalau kita mark rapat dia besar kan, dia tarik kita turn dan terus speed. Habis lagi kita jarak injured. Mungkin satu langkah ataupun dua langkah kita boleh feel rasa dia punya badan, so kita beware lah, tengok. Kalau jangan bagi dia turn sajalah. I rasa skill ni macam I tak boleh comprehend pun sebab you want to protect yourself, your instinct you memang nak protect yourself, tapi you memang kena nak attack untuk dapat bola juga. You kena smart lah. Tapi but you're a striker. So in your point of view and in your position, how do you view it as a striker? Macam yang cakap tadi, kalau I macam Haaland, kalau defender rapat dengan I memang sukalah. Senang tau. Sebab I ada speed, I ada physical yang besar, so senang untuk I dapat bola, I turn. Bila seorang defend duduk belakang mark yang seorang striker yang besar, of sure 100% dia orang bola pun dia takkan nampak. Because body besar kan, bola takkan nampak. So easy untuk striker lah untuk I. So as a striker, the size of your body it really plays a big role juga lah. Ya betul, advantage. That's very interesting. So we talk about striking, defense, Haaland being so big. Tapi sometimes bila kita tengok live, there are some moments that we don't want to miss, Tapi kita terlepas sebab maybe we want to go tandas, maybe we want to cook Maggi, or maybe our baby is crying in the middle of the night. Tapi no worries because there's the fungsi rewind on Unify TV. Korang boleh undur semula siaran langsung sehingga 3 jam ke belakang. So if you miss a goal yang cantik, or you want to see whether this referee dia buat salah ke, dia judge dengan betul ke, no worries, you can rewind back and watch up to 3 hours during the live. Memang lebih senang nak layan setiap aksi FIFA World Cup 2026 tanpa risau terlepas apa-apa, hanya di Unify TV. Okay, now we are the final segment. So sepanjang perlawanan ni kita see so many teams that do unexpected victory, unexpected loss. So korang rasa siapa yang buat kejutan sepanjang kejohanan ni? Kejutan mungkin untuk I lah, untuk I Norway.
Norway. Yeah. Like to enter the quarter final. Like newcomer lah. Untuk Piala Dunia kali ni Norway. Ya, tapi apabila once dia orang layak ke Suka Hati, kita nampak dia orang punya game plan. Kata tak terkejut lah. Kenapa dia orang boleh layak? Sebab dia orang punya game plan, style of play memang mereka layak lah untuk quarter final. Untuk quarter final. Yeah. So what about you, Mahali? Who's your prediction to go to the quarter final? Okay, so dah top 8 lah sekarang ni kan. 8 pasukan. So ada Spain, Belgium, Morocco, France, Argentina lawan Switzerland, dan tadi Norway lawan England. Betul. So macam I lebih, kalau France dengan Morocco, I punya prediction Morocco. Okay. Okay, kalau Spain, Belgium, I rasa mungkin Spain akan pergi. Spain, Belgium, you rasa Spain akan pergi? Yes, then kalau Norway, England, ni yang game memang tough ni kan. So I masih lagi prefer England lah untuk pergi. Okay. Dan Argentina, Switzerland, of course lah, Argentina. Yeah. So 4 team ni yang I rasa akan qualify lah untuk pergi semi-final. I lebih kurang sama dengan Mali, cuma yang first tu France Maghribi tu, Perancis Maghribi, I akan pilih France pergilah. Mali pilih Morocco kan? Morocco. I pilih France. Morocco. Lain semua sama lah. I don't know who to pick. I rasa macam because France macam dah too popular kan. I nak support the underdog for this. Dia suka lain daripada lain lah. I suka lain daripada lain. So I'm gonna go with Morocco. So I really want something new. Bukan you tengok game plan. You suka hati you. I suka drama dia. I suka bila ada drama, bila ada referee buat salah. That's when I'm invested. That's when I'm locked in. Okay. And then I rasa I nak Norway menang juga. Okay. Because I dah bosan tengok kali England. I want something new. So my prediction, I nak Norway menang. I nak Spain. I rasa Spain okay kot. Sebab I ada baju Spain yang cantik. So I nak Spain menang. And then apa lagi? What else? Francis, Morocco. Morocco. That was the last one. Argentina, Switzerland. Argentina. Sorry, I think Argentina is going to win easily. I think for them paling senang. Okay, sekarang kita dah buat prediction. Tapi I want to know the reasoning behind this prediction. Korang dua ni sangat expert. Dah bertahun pengalaman. You guys literally played in the field. So I want to know, like in your opinion, Matyo, like you said just now, France, Morocco, you rasa France akan menang. But why do you think France will win? Because France ada player pemain yang attacking tu lebih bagus daripada Morocco. Mereka telah buktikan sepanjang grouping maupun selepas before quarter final, mereka sudah approve yang mereka mempunyai attacking yang mobile. 4 player, 4 pemain, 5 pemain ataupun termasuk midfield. Mereka begitu lapar lah, hungry untuk mencari gol, untuk memberi kemenangan untuk pasukan negara mereka, dan mereka ada kelebihan dari segi individual mereka, skill individu mereka memang tinggi, dan mereka can kill the opponent anytime. Untuk khususnya 1v1 seperti Dembele, kita tahu Mbappe, mereka ada advantage of speed lah untuk pemain-pemain seperti France. Okay lah, I can kind of see that juga sebab I think Morocco masih macam they're still learning a lot of new things. They have a lot of victory, tapi at the same time I rasa macam diorang masih baru to this. Whereas France macam they have so much of experience. Diorang they've won World Cup before kan? France. Dah lama tapi got lah something. So I feel like diorang macam they have like a bit of knowledge on how to tackle of this kind of things, you know. What about you, Mahali? Like Norway, England. You kata tadi England. Yes. So why do you think England? Itu lah last game yang diorang menang dengan Mexico tu. I macam suka gila lah tengok karakter Harry Kane. Kapten pasukan. Harry Kane. Harry Kane siapa? Kapten pasukan Inggeris. So untuk game yang sebelum ni yang diorang menang lawan Mexico tu, ada 2 watak penting lah, Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Jude Bellingham I tahu. You tahu dia? Dia main kelab mana? Okay, I tahu lah, dia Real Madrid. So dua player ni yang akan jadi key player untuk pasukan England, dan I rasa diorang dua ni akan perform. Walaupun I tahulah Norway ada Haaland kan, maybe defender semua dah tahu macam mana nak control ataupun nak jaga Haaland, dan I rasa England ada sedikit kelebihan lah untuk mereka menewaskan pasukan Norway. Okay, I disagree sikit lah sebab I rasa Haaland ni macam is too aggressive, violent, dia macam wild animal. Tapi we'll see. Because kenapa Mahali cakap macam tu tau? Sebab Haaland dah main dekat EPL, English Premier League. So kebanyakan pemain England dah tahu cara kelebihan Haaland. Mungkin itu satu faktor yang Mahali pilih England.
Yeah. I also seen this story like diorang kata this one is something I read on Reddit lah. Diorang kata sebab Haaland ni dia main dengan kaki kiri. Yeah. So when you play with left leg apparently it's harder for people to guess your move or something. Betul ke? Same Messi lah left. Yeah. That's what I said. That's why they say like Messi and Haaland is like similar. Yeah. So kalau korang like kick with the left leg, it's much more Similar dominant leg lah, but the style of play is very different. Yeah. So korang nak main belajar bola sepak, belajar kaki kiri. And then Spain Belgium. Yeah. Like who do you think is going to win and why? Untuk I akan pilih Spain lah. Because Spain kita tahu Spanish Primera Liga di Spanyol memang sangat kompetitif untuk klub-klub mereka. Mereka ada seperti Barcelona, Real Madrid, semua itu yang juara-juara klub dunia lah semua. Dan mereka ada pemain bintang dan mereka banyak, khususnya Spain ni kalau kita tahu mereka lebih kepada dominan untuk ball possession. Keep the ball, mereka tahu macam mana nak dominan the game 90 minute. So mereka pun ada senjata-senjata untuk menjadikan gol. Dan itu mungkin salah satu sebab saya pilih Spain akan layak lah. Okay. And then finally Argentina Switzerland. Of course I lah. think it's very easy answer. Tapi I still want to know. Yalah, kita pun tahu macam mana pasukan Argentina kan malam tadi dengan diorang punya comeback menewaskan pasukan Egypt. So diorang akan menentang pasukan Switzerland lah. Satu lagi pasukan daripada Europe. Dan of course lah Switzerland pun boleh diberi pujian lah. Mereka beraksi dengan baik, mereka menang mesti penalti menentang pasukan Colombia. Betul. Dan of course lah pasukan Switzerland mereka ada keyakinan, diorang masih lagi ada motivasi yang baik untuk perlawanan skor akhir nanti. Dan tapi tetaplah I rasa Argentina ni dia ada pengalaman mereka bermain yang di pentas tertinggi. I mean yalah, ni kan dah pergi quarter final. Jadi diorang punya karakter pasukan tu dengan macam mana kita tengok Messi and friend diorang punya dan diorang macam mana diorang punya player bermain bermati-matian walaupun mereka dah almost nak kalah dan diorang boleh comeback. Dan I rasa memang Argentina ni dia dalam momentum yang sangat baik dan diorang mungkin akan bukanlah kata senang lah untuk menyebabkan season, tapi diorang ada kelebihan dan I rasa Argentina akan menang. Okay. Imagine 1-0, 2-0 lah untuk tapi this season I rasa macam terlalu banyak plot twist. Neymar kalah, Cristiano Ronaldo out. So maybe Messi pun, not saying, tapi you never know. This season macam terlalu banyak plot twist. Even I pun sebelum ni tak tengok bola sepak, I'm very invested this time. So suddenly I macam lalang sekarang. I nak tukar jadi Switzerland supporter pula. Okay. So menarik betul sembang kita hari ni. I learned so much. As someone, my knowledge of football setakat bola sepak kat sekolah menengah je. Okay. So I really learned so much as a striker, defender. And I also cannot imagine you guys being on the field when someone so big coming to you. My instinct terus macam macam ni. Tapi you guys kena tackle and get the ball, and for the team that's really applaudable. So saya rasa bukan saja peminat Tega bola sepak yang dapat sesuatu daripada perkongsian Madyo dan Mahali, tapi orang macam saya nak sekadar faham tentang bola sepak pun. I think you guys got so much today. Terima kasih banyak Madyo, Mahali, for all your expertise, for all your knowledge today. I really had a fun time learning a lot from you guys. So lepas ni mesti lagi seronok lah layan baki aksi FIFA World Cup 2026. Untuk korang yang nak terus ikut perjalanan Piala Dunia 2026 ni, jangan lupa saksikan semua aksi secara langsung only di Unify TV. Jumpa lagi di Sembang Bola.